Tuan-tuan sekalian, apakah amalan dalam dunia yang manusia kalau diberi pilihan ketika dia mati nanti, apa amalan yang dia nak balik ke dunia dan dia nak buat semula? Orang dah mati, malaikat tanya, engkau kalau aku bagi peluang hidup 5 minit, engkau nak buat apa? Apakah jawapan yang akan diberikan oleh semua orang yang dah mati? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala sebut, mayat kalau dia tanya engkau kalau hidup nak buat apa, semua mayat akan jawab, kami nak bersedekah wahai Allah. Itu disebut dalam surah Munafikun ayat 10.